Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika semua orang UMNO sedang berhimpun untuk Perhimpunan Agung UMNO hari ini, ada satu posting yang sangat-sangat saya kecewa dan sangat-sangat kurang hajar bagi saya. Yang mana satu posting, dia letak gambar babi kat situ, tapi dekat situ tulis PAU 2026 tentukan hala tuju UMNO dalam Kerajaan Perpaduan. Apa maksud kamu apabila letakkan caption tentang PAU dan UMNO, hala tuju dan Kerajaan Perpaduan, letak gambar babi? Jadi yang ini sangat mendukacitakan dan juga kita sangat sedih, dan ini adalah satu perkara yang sangat kurang ajar dan tak boleh kita terima. Lepas tu dah hina dulu, baru ada satu simple posting nak minta maaf kepada semua orang. Ini apa benda ni macam gini? Dan saya nak tuntut, simple posting untuk minta maaf sangat tidak cukup dan sangat kami tidak berpuas hati sebagai orang UMNO. Saya minta untuk Malaysia kini, bawa kamu punya bos datang ke PAU, minta maaf kepada Presiden dan seluruh Perhimpunan dan perwakilan orang UMNO dekat sini. Dan jika kamu tak datang ke PAU untuk minta maaf, jangan sampai kami datang dan cari kamu nanti pula.